dan salam sejahtera. Saya hamba ilmu bernama Marisa Kaisara binti Muhammad Aziz Zaman, wakil dari SMK Pemak Indah dengan kod sekolah PEA 0010. Dalam dunia yang sering melabelkan wanita dengan peranan yang terbatas, satu persoalan yang patut kita renungkan. Pernahkah kita bayangkan wanita bukan sekadar suri rumah atau penjaga keluarga, tetapi juga pahlawan di medan perang? Buku Wanita Hebat di Medan Perang karya Nuria Abdullah ini membuka mata kita tentang keberanian luar biasa wanita-wanita Islam terdahulu. Dalam sejarah Islam, mereka bukan hanya penyokong dari belakang, tetapi mereka berdiri di barisan hadapan. Antara tokoh yang diketengahkan ialah Nusaibah binti Ka'ab atau dikenali sebagai Ummu Amarah, seorang mujahidah yang berjuang dalam perang Uhud. Beliau bukan hanya mempertahankan Rasulullah SAW, malah mengalami luka yang parah demi mempertahankan agama Islam. Tangannya luka, badannya berdarah, tetapi semangatnya tetap membara. Apa yang menarik, buku ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah inspirasi. Ia membangkit semangat bahawa wanita juga mampu menjadi wira. Bukan hanya dalam perang, tetapi dalam kehidupan seharian kita. Jadi, kalau anda mahu kenal siapakah sebenarnya wanita hebat ini, bukan di layar TV, tapi dalam sejarah sebenar, buku ini wajib dibaca. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.